aib kita ni tuan-tuan, yang tahu hakikat sebenar diri kita adalah suami dan juga isteri. Oh my God. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang mak kita pun tak tahu perangai sebenar kita. Mak kita ada rasa lah, dia ada rasa. Dia ada insting. Dia ada rasa tentang anak aku ni macam ni, macam ni. Yeah boy. Tapi dia tak tahu actual perangai sebenar. Dia tak tahu. Tapi yang tahu perangai sebenar ni siapa? Isteri kita. Yang tahu perangai sebenar ni siapa tuan-tuan? Suami kita. Dia tahu perangai sebenar kita. Jadi benda tu tuan-tuan, aib yang perlu disimpan. Saya risau juga tuan-tuan. Isteri saya dia tahu perangai saya, tuan-tuan tak tahu. Sebab itulah jaga dia orang elok-elok. Jangan bagi dia marah-marah tuan-tuan. Sekali dia keluar dekat status, aduh hai, dia keluarkan gambar-gambar kita, susah kita tuan-tuan. Kita dekat belakang lain. Dekat pejabat ni macam singa, dekat rumah macam kucing siam. Betul tak? Jagalah.